Ni tangga dia. Tangga Putrajaya Steps. Ya, 321. Kita ada welcome drink hari ni. Tiga berapa? 426. Yes, jom. Kita buat apa? 416. Ha? 426, okey. Tengok guys, kita hari ni lepak kat Pos Grande Hotel kat Putrajaya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kita dah sampai hotel ni. Kita start. Okay guys, ni toilet dia. Kita ada bathtub sini. Okay, toilet dengan tempat mandi dan lift. Barang yang kita nak ni, dan kita boleh overview. Kita ada batas ni, kita ada batu ni. Okay, ni hadap Putrajaya. Panas.
Yes. Okay guys, kita dah sampai kat pool dia. Ni pool dia. Oh, pool dia tutup ke apa? Tak boleh cakap pula. Kat sini dia ada kids room. Wow. Sini so the kids. And then gym. Gym ni gym. Lepas tak ada view. Gym dia. Aku tak bawa kasut, so aku malas nak masuk. Ni dah sampai gym lah. Kalau kau nak bergym lah dia. Nampak. Dan kat sini ada kids pool dengan infinity pool. Wow. 1.2. Attention the shower place. Ini ni. Dan kita ada sauna sini. Okey, kita sauna sini. Okey. Dan kita ada steamer kat sini. Oh, nampak tak? Itulah direct. Ni dah Kita terus ke taman. Terus kita nak melawat taman je. So kat sini dia ada private access terus ke taman tau. Nampak. Itu kita pernah turun tangga tu kan. Ni nampak. Kita boleh lalu terus. Malam cantik. Dah tengok malam cantik. Ya. Nak. Ada taman. Secret garden. Secret garden. Oh. Tu Port Grande. Port Grande ke Port Grande? Pulse. Kita sampai ke Taman Putra Perdana. Oh, tadi depan tu je kita lalu tu. Hati-hati lah. Oh, kita sampai sini. Terus daripada hotel kita kat sini. Terus kita sampai dekat taman dia. Terus kita sampai kat taman Perdana tadi kan. Kita malam cantik ni. Ada lighting sikit. Inilah tangga dia.
Ada dekat park ni. Di sana kan ada dulu okey lah. Di sana tak salah. Kan. Tak main kan? Mula dah saya si saya mula dah saya okey je lah. Sebelah kanan tu mau jauh. Ya. Guys, ni lah view dia. Sampai tadi kita hotel belah sana. Telah seronok. Jalan sini memang ada view cantik lah sini. Sampai sana hujung sana. Kita parking. Lima. Okay. Nanti tunggu sini ke abang? Nanti tunggu sini ke? Ya betul. Okey, terima kasih. Guys, kita dah sampai kat Taman Putera Perdana waktu malam. Kita naik bagi tu dia ada hantar. So kalau nak balik nanti kita call je. Nanti dia datang balik. So sekarang jom kita tengok. Oh. Tengok. Taman Secret Garden Sana. Alright, view malam. Saya ada bas Sarah yang pergi berhenti kat sini.
Okay, malam dia hidup. Nampak ada taman-taman sini. Ada love kat sini. Jadi cinta. Memang nice lah. Kat sini malam-malam. First time datang ni malam. Tak pernah datang ni. Tengok. Nampak lah. Terlalu fokus suasana macam gelap. So orang motor view. Santai kan. Ini. Jalan dia jam dia kat sini. Kita boleh. Itu yang mana lagi di sini. Lagi kotor lah kawan-kawan. Penuh lah budak-budak ni. Oh, main belum sore tu. Lepas lagi cantik lah. Tak apa, kita turun sampai tangga sana. Buat kita bawa lepas makan. Ada energi lagi kan? Ya. So, tadi kita pergi waktu siang. So sekarang ni kita ambil view malam pula. So malam so boleh tengok lah lampu mercu tanda tu dia menyala. Apa, kita dah siap dengan kipas kita. So kita boleh pergi jauh ni. Tadi dia air tu tutup tau. Kan? Rupanya malam dia buka balik. Kita nampak macam cantik lah. Ramai yang berjeti kat sini. Bawa family sini kan. Seronok. Penat kan lah. Alamak, saya ikut bawa. Tapi tak apa. Jam saya ada. Ini ngamuk lah. Kan tak ada ngamuk kan. So ni lah macam tanda. Yes. Tadi kita daripada cuci tanda tadi. Nah, kita akan ke tangga. Tangga apa ni? Tak ingat nama dia. Tangga kejayaan dia. Ya ke? 1000 step. Entahlah. Ada tangga dia. Oh, tangga dia tak lampu sangat. Wih, nampak tangga dia. Apa dia? Kita tak bagi jogging kat malam. Apa dia? Tak. Apa dia? Dia tak bagi. Dia tak tangga dia boleh lari lah malam-malam. Yelah. Tapi apa dia tutup lampu bahaya kot. Tak kot. Lari dia. Mana? Naik balik. Bakar lemak susu cinta je. Kalau kita bukan balik tangga tu, jadi kat bawah tembok tu. Oh. Ya tak?
Nak ke? Sini kalau nak training naik Kinabalu, Gunung Kinabalu memang best sebab dia tangga kan. Mungkin korang pernah naik tangga Batu Cave kan, tapi korang nak macam tak nak mengganggu orang yang pergi Batu Cave tu, korang boleh naik tangga ni. Okay, tangga ni pun okey kan. Cuma hari ni macam lampu dia dah rosak, tak ada pencahayaan lah. So kita akan sampai ke bawah. Sikit lagi sampai ke bawah. Pagi tak ada. Berpeluh sikit lah. Tangga ni bahaya, tak nampak tangga dia kan. Jatuh kan. Ada tangga ni nak. Ada tangga. Ni tangga dia. Tangga Putrajaya Steps. Ni ada pokok-pokok yang dia hiasi lampu. Tak banyak tapi boleh lah. Boleh lah nak bawa jalan-jalan. Dan masuk percuma kat sini. Yang penting lah. Belum hidup lah. Belum lagi. Guys, kita dah habis lawat taman tadi. Taman tu kat belakang. So kita decide jalan kaki je lah pergi hotel kan. Kalau korang nak naik bagi, korang call lah. Tapi aku rasa lagi dekat lah kalau nak jalan ni kan. Nak menunggu lah. So kita jalan ke hotel kita balik. So sini dia punya pintu untuk ke hotel. Okay. Kita akan masuk sampai ke level 1 tadi. Okay. Oh, seminar Oh, banquet. Okay, kita boleh masuk kat sini. Okay guys, kita pergi makan breakfast dulu dekat hotel ni. Tu nampak view kat bawah tu memang nice lah. Tak ada air pula. Mana ikan tadi?
Resistor kan depan tu tu. Tak ada air. Ada nasi lemak. Apa bubur? Sikit. Cantik kalau roti. Lagi kat sini. Salad ya. Potong. Tengok terus terus. Salad. Wah, salad segar. Okey. Sami, buat cucuk tanam ke? Oh, macam tanam sekarang ni. Kita ambil yang bawah lah. Salad dia segar, guys. Nak. Boleh. Kita ada dekat pool dia. Kita ada infinity pool.